Jumpa lagi. Jumpa. Ini dicampur sekolah rendah, sekolah menengah? Oh ni? Oh kecil. Salam Malaysia Madani, salam selamat Hari Raya Aidilfitri. Yang saya hormati Yang Berusaha Encik Muhammad Johar bin Abdul Wahab, Pengetua Sekolah Menengah Agama Persekutuan Bentong. Yang Berusaha Encik Rozikin bin Madin, Guru Besar SK Felda Mempaga 2. Yang Berusaha Encik Muhammad Naim bin Muhammad Zain, Guru Penolong Kanan Ko-Kurikulum SK Felda Mempaga 2. Yang dihormati Puan Suhana binti Muhammad, Pengurusi Teknik Catur Sekolah Menengah. Yang dihormati Encik Muhammad Mustaqim bin Zakaria, Pengurusi Teknik Catur Sekolah Rendah. Dan yang berbahagia guru-guru besar, guru-guru pengetua, guru-guru pengiring di belakang sana, serta para peserta dan hadirin yang saya hormati. Adik-adik semua apa khabar? Okey pagi ni? Dah selesai? Macam lemah je. Dah makan belum? Dah? Belum. Pertama sekali, saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada pihak penganjur dan juga PPD Bentong di atas kejayaan mengolahkan program pada hari ini. Ia bukan mudah ataupun senang untuk menyelaras satu kejohanan yang mengumpulkan bakat-bakat muda dalam seluruh daerah Bentong. Jadi tahniah kepada semua adik-adik sebagai peserta yang mewakili sekolah anda. Dan saya difahamkan ada 17 buah sekolah pada hari ini yang melibatkan lebih kurang 218 orang peserta. Kepada adik-adik semua, kalah menang adalah adat pertandingan. Betul kan? Kalah menang bila bertanding itu perkara biasa. Tetapi yang paling penting adalah usaha yang kita tunjukkan, disiplin yang kita bawa dan juga semangat perjuangan berpasukan membawa nama sekolah. Dan yang paling penting sekali adalah bagaimana adik-adik sendiri berani untuk mewakili, untuk kehadapan, untuk mewakili sesebuah sekolah, mewakili sekolah adik masing-masing, untuk duduk dekat kerusi tersebut, untuk bertanding, untuk menghasilkan buah fikiran bagaimana nak memastikan pertandingan ini berjalan dengan baik. Catur ni bukan satu permainan yang mudah. Ia adalah satu latihan minda. Dia pakai otak, betul tak? Nak kira-kira macam mana nak bergerak depan, belakang dan sebagainya, nak checkmate. Saya tak pandai lah. Tapi saya tahu, saya tengok orang main. Jadi, ia juga sama dalam kehidupan kita. Iaitu, setiap keputusan yang kita buat dalam kehidupan kita hari ini, ada kesannya. Begitu juga macam mana kita main catur, bila kita ke depan, kita ke belakang, ke kiri, ke kanan, ada keputusan yang kita buat itu ada kesan sama ada ia akan kita boleh checkmate orang ke, boleh makan ke, atau kita sendiri yang mati. Kan? Jadi ini setiap keputusan, setiap orang kata permainan yang kita ada, setiap apa yang kita buat itu semuanya memberi kesan dalam kehidupan kita. Adik-adik semua dan para guru sekalian, sebagai ahli Parlimen Bentong, semestinya saya sentiasa komited untuk menyokong semua aktiviti-aktiviti pembangunan seperti ini yang mencokil bakat-bakat anak-anak belia di dalam daerah Bentong. Yang paling penting sekali, saya juga ingin melihat anak-anak Bentong, kelahiran Bentong ini bergelar Grandmaster dan juga mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Dan kepada ibu bapa yang mungkin hadir, guru-guru pengiring yang bersama dari awal hingga akhir, terima kasih sentiasa memberikan sokongan kepada anak-anak kita ini untuk terus mereka mencokil bakat, memberikan orang kata semangat kepada mereka untuk mereka terus bertanding dalam pertandingan-pertandingan seperti ini. Dan yang paling penting ada sekali ialah untuk mereka membentuk jati diri mereka menjadi pelajar yang berdisiplin dan berguna serta mendengar kata sama ada guru-guru ataupun ibu bapa. Semestinya pejabat Parlimen Bentong memang akan sentiasa menyokong dan akan memberikan bantuan-bantuan yang diberikan. Mungkin tak banyak kerana kita banyak kejohanan-kejohanan sekolah sukan-sukan yang lain. Surat pun memang banyak dah sampai cikgu-cikgu. Jadi sebagai kita meratakan semua kasih sayang, saya berikan sumbangan untuk MSSD Bentong untuk kejohanan hari ini sebanyak RM3,000 kepada pihak penganjur. Sebab nanti ada peringkat sekolah menengah, sekolah rendah, ada sukan-sukan yang lain juga. Jadi semuanya kita akan, pejabat Parlimen Bentong seperti tahun-tahun sebelum ini memang sentiasa menyokong dan memberikan sedikit sumbangan untuk memberikan sedikit kesenanganlah kepada para guru-guru yang mencari kewangan, sumber kewangan merata tempat ni. Saya faham
apa orang kata keprihatinan dan juga tanggungjawab guru-guru. Jadi sedikitlah daripada pejabat Parlimen Betong, insya-Allah. Jadi saya tak nak ambil masa yang panjang. Terima kasih sekali lagi kerana sudi menjemput saya. Kepada adik-adik semua, selamat maju jaya, teruskan usaha gigih, teruskan mencukir bakat, teruskan latihan, jadi pemain yang terbaik bukan sahaja sekolah tetapi untuk daerah Bentong dan juga untuk Malaysia. Yang kalah jangan mengalah, teruskan berlatih, teruskan bertanding. Yang menang tahniah, tapi jangan orang kata lupa diri, bersama-sama membantu rakan-rakan anda yang lain. Akhir kata, terima kasih sekali lagi. Jadikan pertandingan hari ini sebagai batu loncatan untuk anda bekerja dengan lebih keras. Dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan penutupan kejohanan catur sekolah-sekolah rendah, sekolah-sekolah daerah Bentong tahun ini. Sekian, terima kasih. SMK Kara. Juga swasta. Semangka. Yang tahu kecil. Yang kecil-kecil depan. Melutut. Sangat kecil. Ya sangat kecil. Melutut. Bukan duduk macam tu, melutut. Yes. Ni lagi tak balance? Tak balance. Boleh lagi melutut ni, melutut. Okay, faham first. Alright. Tanya semua. Tanya. CJ sekali ke apa? Oh, okey. Tapi dia orang akan dapat lah. Oh, Tanya. Sejuk tangannya. Ni CJ sekali. Okey, pusing. Terima kasih. Okey, Tanya. Sini, duduk sini. Tanya. Tanya, come. Tanya. Gambar. Precious. Tanya. Congratulations. Nombor 6 habis satu. Ini dah nombor berapa? Nombor 5. Congratulations. Congratulations. Wow, you first time this year. Congratulations. All the best again. Alright, thank you. Senyum tu. Crystal. Afni. Okay. Alright. Tanya semua. Okay. Tanya ya. Kamu ke depan.
Hai Tanya. Come sini, duduk sini. Alright. Tanya. Sini. Kasut tu nanti betulkan. Jatuh. Okay. Tanya ya. Arisa. Sini sikit, sini duduk sini. Okey, Tanya. Congratulations. Ada wakil ke? Tanya. Sini sayang. Okey, Tanya. Yuk. Tanya sayang. Oh, makan sendiri. Tak nampak. Come. Okey. Tanya, all the best eh. Okay. Nampak apa semua? Yang tepi tu tampak tak apa. Yang tengah yang penting. Mana kiri? Mana kamera satu ni? Tak berbunyi. Okey, freestyle. Sepatut kita bunyi. Okey. Benda lagi. Tunjuk. Tunjuk. Okay, freestyle. Okay. Okay, masih go. Anak-anak super nak ambil gambar ni. Mana kat atas? Ayo, tunjuk ayo. Nampak tak? Okey, satu. Ya. Lepas sikit. Mana malu kenapa? Super. Okey. Super. Allah, tak lagak. Puasa ke? Super. Jalan sana. Bagus bagi pengalaman kat orang. Awak tutup cikgu. Okey. Alright. Cikgu dah lah comel. Okey. Okey, pin. Okey, tanya semua. Terima kasih Saza. Okey, Kara. Freestyle. Belakang nampak? Belakang? Very good. Saya pendek lah. Mana ke bodoh? Kasih imbang lah sana. Yang pendek bagi depan lah. Okey, freestyle. Okey, tanya semua. All the best, okey? Okey, take care, all the best. Terima kasih cikgu Terima kasih semua. Tanya. Okey, tanya sayang. Bagus. Anak juga. Oh, anak. Idola dia sama Good job. Mana tanah ni? Terima kasih.
Form berapa sekarang? Form 1. Banyak masa lagi. Banyak lagi peluang. Tapi tinggi. Mesti banyak peluang lagi ni Form 1. Pakai macam baik. Nasib baik dengan saya nak rakul tadi. Mana? Nasib baik aku tak rakul. Wah, Tak salah semangat kan? seorang. Okey. Oh, nanti senang dapat. Okey. Saya tahu kan saya seorang jemaat. Oh, kau masih kat sisi lagi kan? Okey. Okey, jom. Datanglah Mama Ria. Dapat eh? Dapat apa? Kita bagi juga besar dan tak berapa. Harga waktu atas 2,500 ke 2,000. Orang lah tu. Tu akak akan bawa semua. Dah makan.